soal untuk dapat kedudukan. Semua ini kena kenal siapa. Kamu camp mana? Kamu masuk grup mana? Dia bukan saja dalam politik, dalam jabatan kerajaan pun macam itu, saudara-saudari. Saya pasti dalam ini ada pegawai-pegawai kerajaan. Saya pasti yang menonton 10,000 lebih kat luar tu pegawai kerajaan, dia pun angguk memang betul lah letih aku. Kalau tak bodek, salah camp, tak kenal, kau hebat macam mana pun kau takkan naik pangkat. Orang yang datang, seolah-olah yang datang ini tak boleh berfikir. Sebab itu kita nak ubah. Sekarang dalam dewan okey lagi, mudah lagi untuk orang tanya soalan. Nanti bila kita akan mulakan ceramah dengan terak pun, kita akan buka supaya orang tanya soalan kepada orang tanya direct, jawab direct. Kalau kita boleh ubah budaya ini, insya-Allah selepas ini watak-watak macam Ramanan dalam politik akan pupus dalam negara ini. Boleh? Mana yang parti-parti tua bangka ni semua fikir benda tu baik, yang itulah yang kita kena tukar. Betul ke tak? Baik. Kalau kita dah kurangkan kuasa, devolve the power, kita pilih orang-orang yang layak, kemudian kita buat secara terbuka supaya dia betul-betul mengenai merit. Semua ini cakap senang. Cakap senang nak buat. Kenapa orang tak buat? Kenapa Anwar Ibrahim tak boleh buat? Datuk Seri Najib tak boleh buat? Tun Mahathir dulu tak boleh buat? Muhyiddin Yassin tak boleh buat? Kenapa benda yang cukup mudah ini tak boleh dibuat? Sebab tidak ada keberanian, saya. Dia tak berani. Sebab kalau dia buat, dia takut dia tak jadi Perdana Menteri. Kalau dia buat, dia takut dia hilang kuasa. Dia rasa menjadi ahli politik itu mestilah untuk mendapat kuasa. Sebab itu kami keluar dan buat bersama. Supaya kita ada platform yang kita boleh terus ulang benda ini sampailah perubahan ini berlaku. Kerana kami tak perlu takut untuk hilang tempat. Kita dah buktikan, saya, Nick, malam ini Wong Chen, kita akan tengok satu minggu ke satu minggu. Ada saja sebenarnya pemimpin politik di Malaysia yang akan hantar isyarat bahawa kita tak takut hilang jawatan. Sebab itu kami perlu wujudkan bersama. Kerana kami nak harap kepada parti-parti yang sedia ada ni, semua berkira. Semua takut kalah. Semua takut tak jadi Perdana Menteri. Semua takut hilang. Jadi kalau ada bersama, kita mudah. Kita asalkan tak hilang deposit, kita kira satu kejayaan yang besar. Senang. Bila ada parti yang tidak akan bergabung dengan siapa-siapa, yang matlamat kita adalah matlamat jangka panjang. Matlamat kita bukan saja untuk kita lontarkan idea-idea baru yang sesuai untuk jangka panjang, kita juga nak ubah budaya politik yang ada di Malaysia. Kita semua tahu semua ini tidak boleh berlaku dengan tiba-tiba. Setiap tindakan kita, bagaimana kita pilih yang muda-muda. Bila nak buat dasar, kita ada 12 agenda kan. Dasar itu saudara-saudari bukan saya yang tentukan. Sebab kalau tanya orang tua macam saya, Nick Wong Chen ni, tanya kita semua tak boleh lah. Buat tu tak boleh, buat ni tak boleh, semua tak boleh. Jadi biar yang muda-muda tetapkan, kira dan fikir kalau kita nak contohnya jaga kebajikan yang miskin-miskin, macam mana yang terbaik bila mereka dapat kuasa nanti. Kita tak peduli pun menang kalah jadi kerajaan ke apa, tetapi kita juga tahu bahawa mesti ada orang dalam negara yang bercakap bagi suara kepada rakyat biasa yang tak ada suara sekarang ini. Nak harap PN, dia duk sibuk bergaduh sama dia. Nak harap PN, dia duk sibuk berkira-kira dia nak jadi kerajaan balik. Mana? Negeri Sembilan contoh yang baik. Elok-elok jadi kerajaan, dia kacau kiri kanan semua. Nak harap PH semuanya pasal Anwar Ibrahim mesti kekal jadi Perdana Menteri. Ramanan pun Ramanan lah. Walaupun kami bukan orang besar dalam politik, kami pernah membina dan memberi sumbangan kepada gerakan yang ada sehinggalah Pakatan Harapan menang tahun 2018 tahun. Kami tahu macam mana nak meyakinkan rakyat. Kami tahu macam mana kita nak dapatkan orang biasa ini tampil ke depan untuk bawa perubahan.
Bagi kami 5-6 tahun saudara-saudari masuk PRU 17, saya rasa bersama boleh jadi parti yang besar di negara ini insya-Allah. Kalau kita nak bina Malaysia yang lebih baik, ini petua saya mana yang parti-parti tua bangka ni semua fikir benda tu baik, yang itulah yang kita kena tukar. Betul ke tak? Kita ada 24 jam sehari je. Impossible for us to know everything. Sebab itu perkara kedua yang perlu berlaku kalau kita nak hentikan budaya rasuah, sakau semua ni, put the right honest people, capable people in the right place. Tugas pemimpin ialah kita cari orang yang berkelayakan, yang berkemahiran, yang ada akhlak, yang jujur. Yang ini kita letak di tempat-tempat yang sepatutnya. Bagi dia terms of reference yang betul. Kalau dia makan rasuah, kamu tangkap. Itu dia mesti bermula dengan badan-badan penguatkuasa. Itu orang yang betul-betul jujur. Dah kalau SPRM pun orang tak percaya, macam mana dia nak jaga yang lain-lain yang dilantik untuk buat keputusan ni? Jadi SPRM kena bebas. Kehakiman kena bebas. Pendakwa raya kena bebas. Polis kena bebas. Suruhanjaya security yang jaga semua saham semua ni kena bebas. Bank negara kena bebas. Kita tak nak dah berlaku macam dulu. Duit masuk 2.6 bilion dalam akaun Datuk Seri Najib. Kita ingat bank negara tak tahu ke? Bank negara tahu. Setiap satu duit keluar masuk kalau besar, bank negara tahu. Sepatutnya kalau ada saja wang masuk dalam akaun mana-mana pemimpin, mana-mana ahli politik, tak kisahlah dia menteri ke Perdana Menteri, bank negara terus umum terus. Sebab tu saya kadang-kadang letih juga dengan bank. Kalau orang kecil, bank akan tanya macam-macam. Tapi kalau pemimpin yang besar, tiba-tiba kita dengar 170 juta, 500 juta. Sebabnya, sebab budaya kita bila dia jadi bos dekat atas, dia gunakan antara dua darjat. Kalau orang biasa, ini undang-undang dia. Tapi kalau menteri, Perdana Menteri, orang hebat, ini kita kena bincang dulu dan jangan buat lagi. Sebab itu meletakkan orang yang betul di tempatnya, barulah Perdana Menteri tak pening kepala macam Anwar Ibrahim sekarang. Sebab semua dia kena buat sendiri. Semua dia rasa. Yang kamu pergi letak orang-orang macam Azam Baki, jadi macam itulah. Sebab itu, pertama, kuasa itu kita cairkan daripada orang atas. Kedua, pilih orang-orang yang baik, bebas, jujur, letak. Biar dia ada kuasa. Bila kuasa, biar dia yang buat. Yang ketiga apa dia? Kena telus dan terbuka. Dia tak boleh dengan keliling orang kita saja. Kalau nak lantik ini mesti orang kita. Ingat tak dulu bahasa? Nak lantik siapa-siapa, ini dah cek belum orang kita ke tidak ni? Nak lantik peguam negara, orang kita ke tidak ni? Nak lantik ketua polis negara, orang kita ke tidak ni? Budaya orang kita inilah yang banyak menyumbang kepada rasuah, sakau yang ada sekarang. Sekarang ini dari segi soal nak naik pangkat, soal untuk dapat kedudukan, semua ini kena kenal siapa. Kamu camp mana? Kamu masuk grup mana? Dia bukan saja dalam politik, dalam jabatan kerajaan pun macam itu, saudara-saudari. Saya pasti dalam ini ada pegawai-pegawai kerajaan. Saya pasti yang menonton 10,000 lebih kat luar tu pegawai kerajaan, dia pun angguk memang betul lah letih aku. Kalau tak bodek, salah camp, tak kenal, kau hebat macam mana pun kau takkan naik pangkat. Sebab itu kena telus dan terbuka. Sebab itu kita bersama untuk cari calon, kita buka semua. Senang. Sebab saya tak nak buat keputusan semata-mata orang yang saya kenal. Di sini, di sana, esok masa datang lori revisi Ramli yang besar. Di sini, di sana, esok Anda tunggu lori revisi sedang beronda. Dia ingin ceramah tak kira cuaca, keliling pekan lalu kampung masuk Felda.